Apakah hukum orang yang bertaubat tapi dia buat lagi? Hukumnya taubatnya sudah sah. Dah dibuat lagi, ada lagi dosa baru pula. Wajib pula tertaubat dari dosa yang baru. Dah berulang-ulang taubat, tu 4,000 kali, tak ada masalah. Ulang taubat. Kalau kita mati masa kat taubat, alhamdulillah. Masa belum taubat, balik awal. Dah mudah ulang apa? Faham lagi? Dia gitu. Tapi dah dia buat dah taubat. Dia taubat sungguh-sungguh. Allah apa dah? Apa dah? Dah mu taubat sungguh-sungguh. Nasuha. Bulan depan ngikut saing-saing. Buat pula. Faham? Taubat pula sungguh-sungguh. Allah apa pula tu? Dia gitu. Faham? Lepas tu panggil tawabin. Selalu bertaubat. Bukan taubat kali ya. Taubat dah taubat. Budak taubat lah ni? Ada. Aku taubat Mekah itu tahun 83. Hari-hari dah. Ya ayuhannas, tubu ila rabbikum fa inni atubu ilahi fi yamin wa lailin 70 marah. Hei manusia, taubat pada Allah. Kerana aku taubat pada Allah sehari semalam 70 kali. Biar acak sikit.